pertama guys. Kita try dulu. Spot pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni dah ada 5 bata pancing. Aku labur kan. Sekarang ni adalah proses macam biasa guys, menunggu. Tidak dapat dipastikan adakah ini ikan ataupun menekan guys. Alhamdulillah. Udang pertama guys aku hari ni. Dah nak pasang dah air baru ada hasil kan. Oh. Aku rasa ada dah udang tadi. Tapi daun dah naik. Dahsyat. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Double strike guys.
Alhamdulillah. Strike guys. Alhamdulillah. Air dah pasang guys. Cuma tak tahu lah guys. Berat. Tapi tak melawan lah. Tak ada tekanan. Okey, ni bawah ada. Macam ikannya. Udang. Ini udang. Alhamdulillah. Double strike guys. Kita nak bagi ke triple strike ke? Esok Rabu. Aku pun cuti dah tak panjang lah. Berapa hari lagi. Minggu depan dah balik ke sarang lah. Ui, fresh mat. Kalau lah aku kerja kat kawasan sini kan. Makan senyap ni guys. Jangan sekejap lagi aku sambung guys. Aku tengah fokus. Alhamdulillah. Akhirnya guys. Saya siap kasar-kasar. Jadi maknanya kawasan ni memang dia sudah cukup lah. Besar kat ni. Alhamdulillah. Nak ubah position pot ni pun payah kat ni. Sini redup, belah sana panas. Banyak keli lah. Okay. Harap kau ni melekat. Bismillah. Tahan guys. Alhamdulillah. Basah ni Allah. Bila kita mancing udang ni, kita nak bawa naik dia, kita pula kena melawan arus guys. Dia punya dedor dia tu duduk guys. Ni ada makan. Sebab berkemungkinan untuk lepas tu besar guys. Ialah sebab dia ada advantage air kan untuk melepaskan dia punya sangkut mata kail tu. Alhamdulillah.
Allah, lucu guys. Lucu lagi. Allahu Akbar. Yang ni dia ada makan tau. Tapi tak tahu ikan atau udang makan. Tapi cara makan ni macam udang lah. Cuma ni aku tak tahu sekarang ni dia dah lekat ataupun belum. Senyap lah. Mata satu pula aku pakai. Mata satu ni kalau dah ada yang makan tu kena buat selalu. Kena buat terus lah. Kena angkat terus. Sebab confirm lah umpan dia habis. Tak ada pergerakan lah ni. Oh, tengok dia berat guys. Ya Allah. Kenapa drag tu tak keluar guys? Masa dia tekan tu drag kena keluar mat. Risau dah sampai depan boat dah ni. Alhamdulillah. Sangkut sikit je. Penambahan guys, aku baru nak pindah guys. Sebabnya dekat sebelah sini dia kurang lah. Aku nak try pergi seberang sana tengok. Tapi seberang sana tu dia panas pula kan. Tapi itulah, kalau seberang sana ada sambutan, panas tu kita redah je guys. Alhamdulillah guys, buat masa sekarang ni hasil ada. Alhamdulillah ada hasil guys. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Biru naik guys, biru naik. Biru sudah naik. Alhamdulillah. Tuh. Walaupun saiz dia comel, tapi biru guys. Aduh. Alhamdulillah. Yes. Ini macam ada makan kan. Yes.
Biru guys, biru. Kali dengan badan dia biru guys. Ada punya guys. Makan senyap. Alhamdulillah. Makan senyap guys. Alhamdulillah. Tengok. Makan senyap guys, makan senyap. Sikit je sangkut dia. So, alhamdulillah guys, aku dah selesai memancing. Sekarang ni pukul 11.54. Maknanya lebih kurang 5 jam aku memancing. Hasilnya bagi aku agak memberansangkan, agak memuaskan. Walaupun aku start dapat udang tu, air dah nak pasang guys. Sebab aku tak jumpa lokasi yang ngam-ngam. Jadi aku nak timbang dulu udang ni. Tengok berapa kilo aku dapat. So jom. Lagi aku tunjuk berapa berat aku dapat. Ni. Nampak tak? 0,000 kilo guys. Sekilo 200 guys. Nampak tak? Sekilo 200. Jadi alhamdulillah guys. 5 jam. Alhamdulillah. Jadi apa-apa, kita beranyut dulu guys. Sekarang aku dah sampai kat jeti guys. Ni jeti aku dah. Tempat aku turun naik unggah barang apa semua lembut. Jadi lepas ni jeti ni dia takkan rupa macam ni lah. Lepas ni aku akan upgrade jeti ni. Sebab aku nak buat bot sewa. Okay. Nanti siapa-siapa nak menyewa dengan aku nanti boleh roja aku lah. Nak menyewa dekat sungai Kampung Beranik boleh roja aku lah. Bukan sekarang lah. Tunggu jeti ni siap, aku order bot. Alright. Ciao.